Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, pagi, okey. Dan selamat datang kepada bakal-bakal usahawan yang akan insya-Allah sebab kita bersama-sama pada malam ini, kita dapat menjadi usahawan AirBoss Network. Beri tepukan kepada diri anda dalam diam. Alright. Jadi dalam senyap Jadi terima kasih sekali lagi kepada dan selamat datang kepada bakal-bakal usahawan AirBoss Network Malaysia. Tahniah saya ucapkan. Alright. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nama diberi seperti mana yang diberitahu oleh Puan CEO tadi, nama diberi Faizal Ismail. Orang panggil saya FBI dalam bidang networking, dalam industri networking. Orang gelarkan saya ni FBI, bukan polis antarabangsa tapi memang Faizal bin Ismail. Nama saya memang Faizal bin Ismail, tak ada Muhammad kami ada persatuan Faizal. Lebih kurang ada ahli 353,000 orang. Ahli Faizal ni, nama Faizal ni. Malam ni ada nama Faizal tak? Tak ada jadi bukan ahli saya lah, bukan kami punya community lah. Okey. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dapat bersua pada malam ini dalam satu program yang kita panggil apa? Program bisnes. Okey. Dalam program bisnes. Kepada yang baru, saya harap anda bagi semangat yang baik kepada kami, okey, bagi semangat yang positif insya-Allah dan jadikan di anda seperti gelas kosong seperti gelas kosong insya-Allah. Okey, kita memberikan sesuatu vibe yang baik pada malam ini kepada semua circle-circle yang ada pada malam ini, dan saya harap circle-circle yang hadir pada malam ini semua orang baik-baik, alhamdulillah. Okey, dan saya nak mulakan boleh tak? Sebab saya tak nak buang masa sebab nanti kalau dah terlampau malam nanti kita mengantuk. Okey. Jadi saya nak share screen. Nampak tak? Nampak. Alhamdulillah. Pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, all my friends, brothers and sisters, okey. Pada malam ini saya nak share, nak kongsi kepada semua yang hadir pada malam ini berkaitan dengan preview AirBoss Smart Franchise Network yang kita panggil Affiliate Jana Income Passive Unlimited dengan digital online. Maknanya kita nak buat bisnes secara online. Jadi are you ready guys? Are you ready? Kepada yang baru, are you ready? Kalau ready tu, saya nak mulakan ni. Okay? Are you ready? Alright. Okay, terima kasih. Okay? Sebelum saya nak teruskan, izinkan saya nak memperkenalkan siapa kami. Siapa kami yang sebenarnya? Siapa penganjur kepada preview pada malam ini, preview bisnes online pada malam ini? Kami nama diberi AirBoss, iaitu Academy Business Online Support System, yang mana kami telah berada di Malaysia ini dari bulan 7 2021, bermakna dah hampir 6 tahun. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, dah hampir 4 tahun, masuk 5 tahun dah. Okey, apa sebenarnya yang kami perjuangkan? Apa sebenarnya trademark kami? Kami memperjuangkan revolusi ilmu dan bisnes digital. Sebab apa? Dari sudut pengalaman, apa yang kita lihat, apa yang kita nampak. Apabila usahawan nak berniaga, mereka gagal sebab tak ada ilmu. Jadi kami menubuhkan akademi yang kita panggil Business Online Support System. Kami mengajak ramai orang di luar sana, jom online, jom kita bergerak dengan bisnes online. Tetapi dengan syarat, mesti ada ilmu dulu. Alhamdulillah, dalam masa 5 tahun ini, kita dah ramai student yang bersama-sama dengan kami, terutamanya yang buat bisnes online, yang ramai dah berjaya, mendapat pendapatan 4 ke 5 angka sebulan. Ini merupakan satu sukses history sejarah kepada kami, kejayaan ataupun sejarah kejayaan kepada kami. Contoh seperti kita punya moderator tadi, Puan CEO kita duduk di rumah saja jaga anak 2 orang bekas jururawat, dah dapat pendapatan 5 angka dah. 4 angka seminggu, 5 angka dah collect ratusan ribu dah. Itu yang kita panggil bisnes digital dan revolusi. Sebab apa? Ilmu yang ada di AirBoss Smart ini, di AirBoss Academy ini adalah ilmu yang 100% kita bagi kepada usahawan-usahawan yang ingin memulakan bisnes secara online. Untuk pengetahuan anda, inilah objektif kami, melatih dan membimbing ahli-ahlinya dengan ilmu dan pengalaman keusahawanan dalam bidang e-commerce, online digital secara profesional, yang mana kita ketengahkan education dan training. Hampir 50 modul digital yang telah kami ajarkan kepada semua kita punya student-student ataupun usahawan-usahawan kami. Alright? Jadi yang kedua, mencipta peluang keusahawanan di mana syarikat dan komuniti seiring berjaya. Entrepreneurship program
Affiliate marketing merupakan perniagaan yang kami jalankan, ya, yang mana perniagaan alaf baru. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan, kita tak nak cerita pasal ilmu, kita nak bercerita ataupun berdiskusi berkaitan dengan peluang bisnes, peluang keusahawanan. Anda lihat nombor 2 tu, mencipta peluang keusahawanan di mana syarikat dan komuniti seiring berjaya. Okay, are you ready guys? Kalau ready, kita teruskan. Okay, inilah barisan-barisan peneraju kepada akademi kami. Okey, diteraju oleh saya. Sebelah tu ada Puan CEO kita. Okey, Cik Ayu. Okey. Di bawah ini ada barisan-barisan staff-staff yang berada di Barisan Harapan Akademi, dan inilah juga kita ada juga tuan-tuan dan puan, ada juga pengurus-pengurus agensi setiap negeri. Seperti mana saya cakap tadi, kita bukan baru bermula, kita telah bermula. Kita bukan baru create usahawan. Kita ada banyak usahawan online digital yang buat bisnes online, hanya duduk di rumah, dah buat duit dah 3, 4 angka, 5 angka sebulan. Dan inilah wajah-wajah kesayangan saya yang menjadi peneraju pengurus kepada setiap negeri. Jadi sesiapa usahawan yang baru, selepas ini sekiranya anda ada keinginan dan kemahuan untuk bersama dengan kami, okey, pengurus-pengurus agensi ini akan membantu anda. Dari sudut apa? Pelbagai marketing. Dari segi marketing, dari segi apa saja tools ataupun support system akan diberikan panduan oleh pengurus-pengurus agensi setiap negeri. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita kehadrat Allah Ta'ala. Kita bukan company yang tidak berdaftar. Kita company yang berdaftar. HQ kita di Kajang. Okey, company kita berdaftar, akademi kita berdaftar. Alright? Jadi beginilah perjalanan syarikat kita. Di atasnya adalah Abos Network. Abos Network ada bisnes-bisnes yang berkaitan dengan online. Kita juga ada apa? CSR kita, Abos Care. Okey, kita ada Abos Shop, kita lahirkan produk fizikal. Kita ada sistem Abos Smart, kita ada sistem e-retail lifestyle dan Abos Wellness. Alright? Jadi, kepada yang baru, anda tidak perlu risau. Okey, Abos Network telah berjalan dan ada carta organisasi yang menguruskan secara sistematik. Okey, disebabkan kita ini merupakan akademi, kita ada takvim kita lah, kita ada jadual. Macam kita kat universiti, macam kita dekat sekolah, dekat kolej-kolej. Jadi semua usahawan-usahawan yang bergabung dengan kita nak berjaya, kena hadir kita punya kelas. Yang mana hampir 5 tahun tuan-tuan dan puan, kita di akademi, dan hampir 3 tahun lebih kita menjalankan bisnes di Abos Network ini. Kita melatih dan mendidik usahawan-usahawan yang willing untuk berjaya melalui jadual-jadual yang telah kami tetapkan. Alhamdulillah, setiap Jumaat pun kita ada bacaan Yasin dan surah Al-Kahfi. Okey, setiap pagi 9 pagi hingga 10 pagi. Kita peruntukkan masa kepada orang Islam, muslimin dan muslimat, sampai ada masa bersama-sama kita menjayakan bacaan Yasin dan Al-Kahfi. Sebab apa? Kami percaya bukan sekadar kita berusaha untuk berjaya dan kaya, tetapi kita kena berdoa dan meminta kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala yang maha pemberi rezeki. Kalau kita tidak ingat kepada Allah Ta'ala, nescaya apa yang kita dapat tidak akan dapat keberkatan. Dapat duit banyak habis, dapat duit sikit lagilah tak cukup. Alright? Jadi untuk saya teruskan tuan-tuan dan puan-puan, okay, kita lihat di sini. Welcome to modern world. Kenapa kita kata selamat datang kepada dunia baru, dunia moden? Sebab apa tuan-tuan dan puan? Malam ini kami nak mengajak semua yang hadir pada malam ini, ataupun selepas ini anda boleh kongsi dengan orang-orang di luar sana, kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana. Saya seronok malam ni dapat sahabat baru. Dapat sahabat baru. Kenapa tuan-tuan dan puan? Dalam dunia moden sekarang ini, kan, suri rumah pun nak jana pendapatan, nak buat duit, tapi tak tahu platform kat mana. Betul tak? Student fresh graduate pun nak pakai duit, tapi dia nak cari platform bisnes yang macam mana. Orang bekerja tapi nak side income. Sekarang ni banyak orang buat side income, betul? Dia nak buat kerja, dia bekerja tapi tak cukup nak buat side income. Jadi dunia moden ni semua macam tu tuan-puan. Kita nak cari side income, nak cari extra income. Lepas tu peniaga offline yang nak tambah channel online. Maknanya dia dah berniaga secara offline. Dia nak buat bisnes secara offline. Secara online. Mereka yang serius nak buat bisnes tapi tak tahu nak jual apa. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu kepada anda bahawasanya dunia moden sekarang ini memang orang tercari peluang. Apa peluang yang ada, terutama dalam dunia digital ataupun online. Mereka akan ceburi dan mereka akan buat sungguh-sungguh. Kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, okey, ramai orang di luar sana, terutama anak-anak muda yang fresh graduate, tak ada kerja, mereka hanya menjual produk di TikTok secara live, pendapatan macam income menteri. Betul tak? 30,000, 20,000,
dan ramai dah melahirkan insan-insan yang berjaya. Seperti apa? Khairul Aming dia tak menjual sambal dekat kedai, dekat pasar malam secara online. 1 jam jual 2 juta. Nampak tak? Boleh jual lagi sambal kat luar negara sebagai ikon usahawan digital Malaysia. Nampak tak? Jadi sekarang ini tuan-tuan dan puan, saya nak mengajak kepada semua, terutamanya yang baru bersama-sama dengan kami. Jadi saya nak memperkenalkan kepada anda bisnes digital yang macam mana yang kita nak bagi tahu anda pada malam ini. Yang mana kita malam ini nak ketengahkan satu bisnes secara digital yang mana berkonsepkan sistem. Yang kita panggil apa? Sistem EBOS Smart. Merupakan satu sistem e-peruncitan yang menjadikan pasaraya ataupun kita panggil kedai runcit di luar sana merupakan rakan strategik kepada ahli-ahli untuk mengurus barang dapur mereka. Dahlah mengurus barang dapur kita. Sistem ni dapat pula percuma melalui penembusan atau redeem point yang terdapat dalam sistem kita. Yang kedua, kita akan bagi apa? Sistem EBOS Wellness. Dia akan menguruskan semua yang berkaitan dengan kesihatan peribadi diri kita. Kita jadikan mengurus sistem kesihatan peribadi kita yang mana tuan-tuan dan puan, janganlah kita urus makan minum kita. Kalau tak, kita mesti makan betul, hidup mesti makan. Kalau pula kita dah kahwin, ada anak, mesti makan, mesti beli beras, beli gula, beli susu. Jadi dengan sistem ni tuan-tuan dan puan, boleh mengurus belanja hangus kita. Yang kedua, kita ada satu sistem yang kita panggil EBOS Wellness yang akan mengurus kesihatan peribadi kita. Kalau kita tak sihat tuan-tuan dan puan, kalau kita tidak buat medical check up 1 tahun 2 kali, tak tahu apa sakit kita. Jadi sistem ini akan membolehkan kita dapat rawatan kesihatan secara percuma. Jadi gabungan dua sistem ini merupakan satu gabungan yang sangat unik dan special kepada semua usahawan-usahawan yang hadir pada malam ini untuk anda faham bagaimana kita nak buat bisnes secara bersistem, secara online dengan syarat anda perlu apa? Simple je. Program kita ini, bisnes kita ini berunsurkan, berkonsepkan membership program. Gerak kerja kita membership program. Macam yang lain-lain juga. Kita membership program. Projek keahlian. Lagi ramai ahli yang kita ajak, kita share benefit, share faedah, lagi banyaklah pendapatan kita. Tapi ramai ke kita kena share? Adakah 10,000 orang, 1,000 orang untuk mendapatkan pendapatan pasif yang besar? Tak perlu ramai tuan-tuan dan puan. Rakyat Malaysia ada 30 juta. Tak perlu 30 juta, tak perlu 100,000. Alhamdulillah, platform membership program kita di EBOS Network ini, di bawah dua sistem ini tuan-tuan dan puan, dan melahirkan ramai suri rumah, ramai pensioners, ramai student, ramai orang yang buat part time, buat duit 4 ke 5 angka sebulan. Benda ni dah menjadi sukses history, sejarah kejayaan di EBOS Network. Kita lihat di sini tuan-tuan dan puan. Kita nak tak jadi owner seperti Foodpanda, seperti Grab, seperti Oyo. Seperti yang sebelah ni di EBOS Smart ini. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Mereka ini nampak bahawasanya sistem online digital ataupun bisnes yang melibatkan sistem ini boleh memberi pendapatan yang tiada limit, unlimited. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Saya kata begitu. Contoh tuan-tuan dan puan, macam Foodpanda. Dia tak ada restoran, tetapi dia jadikan sistem Foodpanda ini memberi kemudahan kepada isi rumah yang tak suka masak ataupun yang lambat masak, yang lambat sediakan makanan, yang nak makan benda-benda yang lain daripada lain, hanya menggunakan sistem. Dia jadikan restoran atau hotel di luar sana menjadi bisnes mereka. Hanya dengan sistem saja. Grab macam tu juga. Dia tak ada kereta, tapi dia jadikan sistem untuk buat bisnes kereta sewa ataupun buat bisnes dengan kereta-kereta orang lain. Macam tu juga Oyo, dia tak ada hotel, tapi dia develop sistem dan menjadikan hotel-hotel di luar sana menjadi hotel mereka. Jadi di EBOS Smart ni tuan-tuan dan puan, kita develop satu sistem e-peruncitan yang mana kita tak ada pasar raya, tak ada Smart, tak ada Giant, tak ada kedai runcit, tetapi kita jadikan kedai runcit di luar sana sebagai apa? Kedai kita. Dan yang paling special, paling best sekali tuan-tuan dan puan, barang-barang dekat sana, di kedai-kedai sana kita boleh dapat secara percuma dan kita redeem dalam kita punya sistem EBOS Smart. Tak perlu kita renovation kedai, tak perlu bayar sewa, tak perlu tak bayar staff dan sebagainya. Semua risiko-risiko itu kita telah hapuskan. Inilah merupakan satu keunikan, keistimewaan kepada dunia modern world sekarang ni, terutama dalam dunia bisnes digital.
anda belum terlambat lagi. Masih terlalu awal untuk anda mulakan bisnes digital ini. Tapi dengan syarat, apabila anda dapat bisnes ini, anda kena buat secara bersungguh-sungguh. Okey? Jangan buat main-main. Kita kena buat secara bersungguh-sungguh. Alhamdulillah, kita dah hampir 5 tahun di platform online. Saya, tuan-tuan dan puan, sebelum ni saya tak minat bisnes online. Saya tak minat. Tapi Alhamdulillah 6 tahun kebelakang ini saya dah start buat bisnes online. Masa saya lebih banyak. Pendapatan saya lebih luas. Dan saya ada akademi di Indonesia. Saya boleh berniaga di Indonesia. Unlimited. Ramai usahawan-usahawan kita di Ebo Smart ini, tuan-tuan dan puan, okay, berada di Sabah, tetapi tim mereka berada di Selangor, di Kedah. Berada di Johor, dia boleh buat bisnes, jual produk dia di negeri-negeri lain. Inilah keunikan bisnes yang melibatkan online. Alright? Jadi tuan-tuan dan puan, semua tahu hidup sekarang keras. Pendapatan 2,500 tak cukup sekarang ni. Walaupun kerajaan dah naikkan pendapatan minimal 1,700, tapi masih tak cukup. Sebab apa? Barang naik, inflasi makin naik, harga kereta naik. Nampak tak? Sos tomato naik, barang-barang keperluan semua naik. Telur naik, minyak naik, semua naik. Jadi 2,500 tak cukup. Jadi dengan cara apa kita nak memastikan pendapatan kita cukup? Kita kena buat bisnes. Jadi kami nak mengajak kepada anda, jom kita buat bisnes secara online dan berbentuk affiliate marketing. Affiliate marketing ni membership program lah. Members get members. Kita berjumpa dengan orang, bercerita faedah. Konsep saya buat bisnes, kenapa saya boleh kekal 29 tahun tuan-tuan dalam networking. Sebab apa? Sebab apa rahsia utama saya tak cari orang. Bila saya berjumpa dengan orang, saya nak mengajak mereka buat affiliate marketing, nak menjadi ejen saya tidak guna perkataan cari orang. Sebab 90% kalau kita tanam dalam mindset kita, bila kita cerita tentang bisnes networking, bisnes affiliate, aku malas nak cari orang. Perkataan cari itu sway. Perkataan cari itu masalah. Jangan kita jadikan masalah dalam hidup kita. Kita memandai-mandai cari masalah. Kita guna apa? Kita share bisnes kepada orang. Bukan cari orang. Aku nak share bisnes dengan orang ni. Aku nak share bisnes dengan orang ni. Itu dinamakan affiliate marketing. Yang mana kita join, kita promote. Kita promote, kita share. Bukannya join, kita cari. Polis biar dia cari orang. Yang cari orang polis, tuan-tuan dan puan. Itu sebabnya pada malam ini, saya nak tanamkan mindset kepada semua. Jangan guna perkataan cari. Guna perkataan aku nak share benefit bisnes kepada orang. Supaya dia join dengan kita. Jangan cari Cari biar polis cari bersalah. Cari ini biar polis yang cari orang. Kita tak payah cari orang. Kita ajak orang share benefit, faedah kepada orang tentang bisnes kita. Lepas tu kita dapat pendapatan. Ini flow dia. Okey. Kenapa affiliate program? Modal rendah ataupun tak ada modal langsung. Tak perlu urus produk, tak perlu urus barang. Sekarang ni pun banyak kan affiliate marketing, TikTok, beg kuning. Orang lain yang keluarkan jam, orang lain jual, orang lain yang push. Perasan tak? Orang lain yang keluarkan minyak, okey, minyak urut, yang orang asli tu. Nampak tak? Orang lain jual, orang lain dapat barang. Nampak? Boleh buat di mana-mana saja, di pilih-pilih masa. Kat mana pun kita boleh buat. Dalam bilik pun boleh buat. Online. Nampak tak? Dalam bilik boleh buat. Bila-bila masa. Siang, malam. Anda perasan tak? Bila anda, siapa yang tak ada TikTok? Semua ada media sosial kan? TikTok, Facebook semua kan? Terutamanya TikTok. Pukul 3 pagi ada buat live jual barang. Pukul 4 pagi ada. Sebelum subuh ada. Subuh ada. 24 jam orang menjual secara online. Nampak? Sebab apa? Platform online ni, platform yang tiada batasan dan tiada limit income. Unlimited income. Berapa banyak kita cari? 100,000 sehari, 200,000 sehari, 10,000 sehari, 1,000 sehari terpulang kepada kita. Yang penting apa saya cakap tadi, kita kena buat bersungguh-sungguh. Banyak yang fail sebab tak buat bersungguh-sungguh. Malam ni saya nak beritahu kepada anda. Anda punya usaha sikit je. Usaha ciput, income ribut. Nak tak? Sekejap lagi saya cerita. Pendapatan boleh jadi pasif. Ini yang penting. Pendapatan pasif penting. Saya tuan puan dah 6 tahun ni. Pendapatan pasif saya sentiasa berjalan. Daripada bisnes online. Daripada bisnes yang tidak online dulu pun, dah 29 tahun pun dapat pasif lagi income. Sebab apa? Bisnes saya melibatkan affiliate networking. Di mana-mana saya boleh buat. Saya pergi tidur hotel, pukul 3 pagi, duit saya masuk. Saya pergi mandi kolam, mandi laut, duit saya masuk. Saya pergi mancing di tengah laut, duit saya masuk. Saya pergi mana-mana, saya pergi ke 18 buah negara saya pergi dah. Saya pergi Mekah, saya pergi mana, duit saya masuk. Ini nama dia passive income. Best tak best? Nampak? Jadi ilmu marketing ni, ilmu marketing yang sangat bernilai. Sebab apa? Untuk pengetahuan anda, affiliate program ni semua company buat. Jack Ma buat, Alibaba buat, affiliate, Shopee buat, Lazada buat, semua buat, Maybank buat, CIMB buat. Lagi apa? Settle, Petronas buat, kan? Semua melibatkan membership program. Alright? Jadi, untuk pengetahuan anda,
Gerak kerja kita simple, tuan-tuan dan puan. Simple sangat. Anda join kami as a members, ahli. Lepas tu, tak pandai cakap, share dengan kawan-kawan kita punya link untuk bagi penerangan. Lepas tu mereka setuju, anda collect income. Masuk dah akaun anda. Saya nak tanya kepada semua usahawan-usahawan ABOS Network yang hadir pada malam ini. Tolong jawab di chat. Siapa yang pernah dapat pendapatan hanya 100% secara online dari ABOS Network sejak anda join sampai sekarang? Tanpa jumpa orang. Jawab satu. Daripada anda join 2 tahun lepas, 3 tahun lepas dari sekarang, siapa yang dapat income secara pasif dan aktif tanpa jumpa orang di platform ABOS Smart ataupun di bawah ABOS Network? Tekan satu. Ramai tak? Tengok ramai. Terutamanya Puan CEO kita. Antara yang terbanyak dapat pendapatan dekat sini. Beliau tak jumpa orang pun. Tak jumpa orang. Kadang-kadang je kita ada preview offline, dia datang. Yang kedua, saya nak beritahu anda. Berapa ramai dekat sini tuan-tuan dan puan yang dah dapat barang percuma, yang dah dapat satu kad kesihatan percuma hanya dengan online. Tak payah pergi kedai, tak payah pergi mana-mana company untuk sign up semua. Duduk rumah dapat barang. Tekan satu. Berapa ramai dah? Tekan satu. Tekan dua. Berapa ramai dah? Ramai kan? Ini saya nak buktikan kepada semua bahawasanya kita di ABOS Smart ni tuan-tuan dan puan, kita punya bisnes sangat smart. Kita bagi sistem. Kalau anda join nanti, kita akan bagi sistem. Sistem ni bernilai puluhan ribu. Saya develop sistem ni mahal tuan-puan. Saya cakap je 30,000. Domain hosting semua kita bayar. Kita jadi bagi landing page semua. Kita bagi URL, link semua. Link promosi dari segi online semua kita bagi. Selepas ini kita ada robot lagi. Robot AI yang mana kita tak payah nak bercakap lagi dah. Robot tu akan bercakap tentang bisnes kita. Orang tekan nak join, lepas tu terus bayar, terus dapat pendapatan. Duduk rumah je. Boleh pergi surau, boleh pergi melancong, boleh pergi bawa cucu, boleh pergi bawa cucu main-main dekat taman-taman permainan. Tak perlu kita tak perlu susah-susah nak buat marketing. Nampak? Okey, kita akan bagi anda sistem yang bernilai puluhan ribu. Sudah pasti, kita ada yuran kat sini lah. Yurannya pun puluhan ribu tau. Itu sebabnya usahawan-usahawan online kita dekat sini dah keluarkan hampir 30,000 dah join kita. Nampak? Tapi malam ni saya nak bagi anda peluang kepada yang baru. Tak perlu bayar 30,000, tak perlu bayar 40,000. Tapi anda akan dapat sistem yang unik ni nanti dan anda boleh buat bisnes secara online sahaja. Okey? Testimoni, sudah pasti. Bila kita bercakap mesti ada bukti, mesti ada fakta. Kita bukannya baru nak bermula tuan-tuan dan puan. Okey? Kita dah bermula. Ramai dah buat income dekat sini. Ada yang buat 11,000, ada yang buat 10,000, ada yang buat 6,000, ada yang buat 33,000. Okey? Ada yang buat 33,000. Macam budak ni, adik Farhan ni. Sekarang ni pun dapat 100,000 lebih dah. Muda lagi, baru 23 tahun. Okey? Dan kita ada success history kita kat sini. Yang paling power, success history kita, Tuan Samsul. Buat 6 bulan, 8 bulan pendapatan 1.2 juta tuan-tuan. Itu sebab saya cakap, membezakan orang lain dengan dia adalah kesungguhan. Kenapa kita nak menafikan Tuan Samsul boleh buat 1 juta dalam masa 8 bulan? Dan kita pula tidak boleh menafikan Khairul Aming boleh jual sambal secara online dalam masa 2 jam dapat 2 juta hasil. Siapa nak nafikan? Platform ni power. Kalau anda nak nafikan platform online ni tak power, maknanya anda bukan berada di dalam dunia moden. Sekarang ni semua orang ada TikTok, semua orang ada Facebook. Daripada kecil sampai besar orang tua pun ada TikTok. Mak saya umur 76 tahun pun beli baju dengan dalam TikTok. Baju raya. Nampak? Jadi tuan-tuan, kenapa Tuan Samsul boleh dapat income 1 juta 8 bulan di platform ABOS Network, ABOS Smart? Sebab apa dia buat bersungguh-sungguh? Sebab modal bisnes di ABOS Smart ni, yang ada sistem ni, modal dia besar. Jadi dia kena buat sungguh-sungguh. Tak adalah besar tuan-tuan kan? Tak adalah besar. Usaha ciput income ribut. Modal ciput income ribut. Nak tak? Resiko kita dekat sini buat bisnes ni, di ABOS Smart ini, resiko dia apa? Dia bukan sikit cepat kaya tau. Mudah-mudahan kaya. Resiko dia tu je. Mudah-mudahan kaya. Sebab apa? Saya nak beritahu kepada anda, Tuan Samsul ni dia willing untuk berjaya di sini. Dia kata dia willing untuk berjaya di sini. Sebab apa? Dia tahu dia bukan anak Sultan Brunei. Dia bukan anak orang kaya. Dengan modal yang ciput, dia dapat income ribut. Dengan modal yang kecil, dia boleh share bisnes kecil ni kepada orang lain dan boleh melahirkan orang yang kaya raya. Kawan-kawan yang berduit. Sebab apa tuan-puan? Hanya bisnes yang melibatkan networking, affiliate, kita boleh bantu orang. Kalau kita buat bisnes yang melibatkan konvensional seperti buka restoran, untung kau ambil seorang. Kontraktor dapat projek besar ratusan ribu, untung kau ambil seorang. Tapi bisnes yang melibat networking, 29 tahun dah tuan-puan saya dalam bisnes networking, saya dah melahirkan hampir 8 orang jutawan. 8 ke 10 jutawan.
jutawan maksudnya pendapatan 500-100 ribu ke atas daripada tim saya, tim network saya. Nampak tak tuan-tuan puan? Di AbosSmart saya bersyukur sebab apa? AbosSmart dah hampir 3 tahun setengah, Akademi dah hampir 6 tahun. Saya dah melahirkan 1 jutawan. 5 tahun 1 jutawan, income 1 juta. Alhamdulillah lah. Betul tak? Daripada tak lahirkan siapa-siapa. Nampak tak? Alright? Kita bukan cakap apa tuan puan, kita dah berada di seluruh Malaysia, kita turun berjumpa dengan kita punya ahli-ahli, kita punya reseller-reseller, kita punya agent-agent, usahawan-usahawan, kita memberi penerangan berkaitan dengan bisnes kita. Nampak tak? Kita dah buat roadshow tuan-puan. Kalau orang cakap ini scammer ke? Ni scammer lah ni. Nampak tak? Saya hantar sendiri barang-barang yang mereka redeem. Ni saya yang pakai spek tu. Sebab panas ya. Saya hantar sendiri. Kalau saya ni scammer, bapak scammer ketuk kepada saya, lepas tu saya hantar barang. Nampak? Dah ramai dah. Ni Abang Razif kita. Macam kedai dah rumah dia dapat barang. Nampak? Kita hantar Lala Move, rumah dia dekat Bangsa. Ada yang datang office, adalah program kita bagi barang. Nampak? Dan untuk pengetahuan anda, ahli-ahli kita bukan ahli-ahli biasa tuan-tuan. Antara mereka profesional. Macam Bunda Zabariah, bekas manager kilang Samsung, Motorola dulu. Kan? Ada tu pengarah Felda Pahang. Umur dah senior-senior lah sebab dia tahu barang-barang ni adalah barang keperluan. Pengarah LHDN Pahang pun ada. Nampak? Kita buat seminar, buat roadshow, hantar barang depan rumah, depan pintu kita hantar barang. Anda boleh lihat dekat TikTok lah. TikTok ahli-ahli kita. Usahawan-usahawan kita. Ni Abang Razif kita. Daripada tak pandai bercakap, dah pandai bercakap dah. Dia share. Share faedah-faedah apa yang dapat melalui sistem AbosSmart ni tuan-tuan dan puan. Ini Abang Din kita. Ini semua barang percuma tuan-tuan. Sistem AbosSmart. Ini saya hantar, kita dapat barang, ahli-ahli kita dapat barang. Ini Cikgu Azam. Dia mata tak apa nampak, dia cikgu. Nampak? Kita bagi. Kita bukan baru nak mula. Saya ulang balik. Kita bukan baru nak mula. Saya hantar depan pintu. Okey? Kepada mana-mana yang menyatakan kami ni scammer, kami terima dengan hati yang terbuka. Sebab bagi saya, tak semua benda baik yang kita sampaikan kepada orang di luar sana, orang boleh terima. Dan kita tidak boleh memuaskan hati semua orang. Tetapi yang paling penting sekali, kami cuba untuk memuaskan hati semua ahli-ahli kami. Kami cuba untuk membantu semua ahli-ahli kami. Sebab ahli-ahli kami ni bukan daripada golongan-golongan orang-orang yang kaya-raya. Kami nak bantu ahli-ahli kami yang dalam kehidupan yang biasa-biasa tetapi akan menjadi luar biasa selepas bersama kami minimum 6 bulan. Itu perjalanan dalam bisnes kami. Tapi dengan satu syarat, kena buat bersungguh-sungguh. Kami juga melakukan lelongan-lelongan kepada semua peserta yang hadir dalam program-program offline kami, seminar offline kami. Kami buat roadshow di Kelantan, di Balai Islam. Kami buat roadshow di Johor Bahru. Kami buat roadshow di Selangor, di HQ. Kami buat roadshow di Terengganu. Kami belum pergi Sabah dan Sarawak, tapi Sabah dan Sarawak kita ada, kita punya ahli juga. Kita ada reseller kita di sana juga. Okey, bagaimana nak start? Simple je. Warga negara Malaysia, warga asing boleh juga, tapi kena ada pasport. Berumur 18 tahun ke 70 tahun, sihat tubuh badan. Kalau sakit, susahlah nak buat bisnes. Kita mulakan bisnes dengan apa? Hanya dengan handphone sahaja. Handphone ataupun ada gadget ataupun kita ada komputer, cukup. Sebab kita boleh subscribe ataupun kita boleh login sistem kita. Hanya dengan handphone saja. Kedai anda, sistem kedai runcit dalam handphone. Anda punya pelan kesihatan untuk peribadi pun dalam handphone punya sistem. Anda tidak perlu apa? Tidak perlu susah payah, okey, nak gunakan benda-benda lain. Okey, hanya menggunakan handphone saja. Okey, lepas tu subscribe, sign up jadi membership sahaja. Okey, untuk pengetahuan anda, saya tak nak sorok-sorok benda ni. Ramai dah kita tengok tadi yang dapat barang. Ramai dapat income puluhan ribu. Seminggu 4,000, seminggu 1,000, seminggu 300. Sebulan sampai 30-40 ribu. Macam kita punya puan CEO. Dah collect hampir 400 ribu. Dah cashkan kereta Vios je. Patutnya 9 tahun jadi 3 tahun sahaja. Duduk rumah. Modal kita cuma 199. Siapa tak ada 199 boleh keluar sekarang. Semua orang ada 199. Bermula dengan 199 ni dah tuan-tuan puan. Ramai usahawan-usahawan kita dekat sini buat income 3-4 ribu sebulan, 10 ribu seminggu, 10 ribu sebulan. Dan withdraw setiap minggu, withdraw setiap bulan. Dan kita kadang-kadang bagi withdrawal setiap hari. Nampak? Saya nak tanya kepada semua usahawan-usahawan yang dah bersama kami. Siapa yang dapat income, tekan 2. Siapa yang dah withdraw income, tekan 2. Daripada program kita ni, daripada sistem bisnes online kita ni, ramai tuan-tuan puan. Daripada 199 ni, yang sistem kita develop tu hampir 30-40 ribu,
Anda dapat semua landing page dan sebagainya. Okey, anda boleh tengok income anda, tengok hierarki anda dan sebagainya. Hanya 199 sahaja. Ha. Simpan tak kaya, hilang tak miskin. Simpan ASB tu 19 tahun, berapa dapat? 0.002. RM2 je. Kalau 10% lah, kan? Tak sampai pun RM2 kan? 20 sen. Kalau 10%, RM1.19 setahun, RM2. Nampak tak? Kalau hilanglah 199 lah. Ada kita moyan tak report polis? Aku hilang 199, aku ni hilang lah aku 199 ni, hilang lah. Kan? Kau dia mamak. Kan? Setakat 199 apa dah hal tuan-tuan? Betul tak? Tetapi dengan 199 ni, the power of 199, anda dapat produk bisnes digital, anda dapat kelas bimbingan dan support system daripada kita, komisen RM40, layak tebus barang, anda tengok layak 2 sistem income pasif, potensi income 5 angka, mentorship insentif selama 2 generasi, Abos Wellness bagi passive income seumur hidup, dan boleh income ini boleh diwarisi. 199. Takkan tak ada 199. Kawan-kawan kita takkan tak ada 199. Macam mana anda nak membina 199 ni jadi 200,000, jadi 10,000 melalui sistem modern world yang ada di sini sekarang ini? Saya akan tunjuk kepada anda. Ini gerak kerja kita, membership program, sistem Abos Smart, sistem Abos Network. Di bawah tu ada, anda akan dapat 2 sistem Abos Smart dan sistem Abos Wellness. Anda tengok, anda taja satu orang, anda recommend satu orang dapat RM30. Kalau 5 orang dapat 150. Total semua tuan-tuan dan puan, okey, total semua puan, anda akan dapat lebih daripada, tengok dekat kuning tu modal 199, anda dapat RM230. Okey, kalau anda nak nampak lagi, dia macam ni. Dia macam ni. Rasa-rasalah kalau kita buat bisnes Abos Smart ini, kita ada kawan tak 5 orang yang ada modal RM199? Rasa-rasanya ada kawan tak? Dengan modal kita 199 untuk kita mulakan bisnes online, okey, dan bisnes tu kita punya sendiri, sistem tu kita punya sendiri dengan modal 199. Rasa-rasanya dalam masa sebulan boleh tak kita recommend kawan 5 orang? Anda lihat kalau ada kawan 5 orang, pendapatan anda bulan pertama 230. Pendapatan bulan kedua anda tak perlu nak bawa orang lagi dah. Itu sebab saya bagi tahu anda, okey, sistem bisnes yang melibatkan online digital yang bersistem ni tuan-tuan dan puan, anda tidak perlu bawa ramai orang. Bulan kedua, okey, berlaku duplikasi. Kalau orang tu nak income juga macam kita, nak berjaya juga dan dia buat bersungguh, pastikan dia ada 5 orang juga. Bulan kedua pendapatan kita 325, bulan keempat 375, bulan ketiga 1875, bulan keempat 9,375, bulan 5 46,875, bulan 6 234,375. Betul tak saya cakap tadi? Janji kami seandainya anda ada kesungguhan, anda share benefit atau faedah bisnes online digital yang ada di Abos Network ini kepada kawan-kawan anda, yang paling penting sekali, dia ada modal nak mulakan bisnes RM199 dalam masa 6 bulan, pendapatan anda RM200,000 lebih. RM234,375. Hanya 5 orang saja tuan-tuan. Takkan tak ada kawan 5 orang. Dan takkan tak ada kawan yang ada modal 199 untuk mulakan bisnes yang nak dapat 6 bulan RM200,000. Kita kerja pun tuan-tuan dah berpuluh tahun pun tak ada saving RM200,000. Jangan nak tipu saya lah. Saya dalam bidang industri takaful dan insurans, saya tahu. Saya dah jumpa puluh ribu orang dah. Bila tanya ada simpanan 60,000, tak ada. Sebab apa? Hidup mendesak. Sebab apa? Tak ada pendapatan tambahan. Cukup-cukup makan saja. Jadi jomlah tuan-tuan dan puan, kita mulakan bisnes dengan 199 saja. Bantu 5 orang. Share bisnes ni pada 5 orang. Dalam masa 6 bulan, orang tu mendapat RM200,000, kita pun dapat RM200,000, dan bulan ke-7, bulan ke-8, benda tu akan berjalan dan terus berjalan. Ini nama dia passive income. Okey? Boleh tak kita bawa ramai-ramai Tuan Faizal? Saya ada ramai kawan. Boleh. Lagi bagus tuan-tuan puan buat 12 orang. 12 orang bukan sebulan, 2 bulan 12 orang. Apa yang akan berlaku? Apabila anda bawa 12 orang, anda bawa 100 orang pun boleh. Kita tengok dekat sini, hanya 12 orang saja kawan kita yang ada duit modal 199 nak buat bisnes online. Anda tengok apa yang akan berlaku. Apa yang akan berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Kita ambillah 2 bulan, 4, 6, 8. Dalam masa 8 bulan, pendapatan kita pasif 746,496. Hanya 12 orang saja
yang nak ubah hidup dalam platform. Kalau misal katalah 1% saja berlaku dalam masa 8 bulan, passive income anda 7,000. Cukuplah. Kalau dalam masa 2 tahun lah tuan-puan, tahun 2024, 25, 26. Daripada 12 orang ni, 10% saja yang ada kesungguhan bersungguh-sungguh nak bina hidup dekat sini, nak ubah hidup dalam platform ni. 70,000 tuan-puan. Kalau 5 tahun lah tuan-puan, 50% daripada 12 orang ni, rakan kongsi kita ni, partner kita ni buat sungguh-sungguh. Dia buat sungguh-sungguh dengan modal 1.9 ni, mengajak orang 5 tahun, 50%, 100,000 tuan-puan. Screenshot lah. Inilah merupakan satu magic number, pengiraan, simulasi, perjalanan kita Ebos Network ni. Sebab matematik tak salah sistem tak salah. 1 campur 1, 2. Yang salah adalah kita. Sistem tak salah, matematik tak salah. 2 campur 2, 4. Yang salah adalah kita. Nampak tak ini dari segi formula macam mana nak buat duit. Sebab saya nak mengajak anda buat duit saja dalam program membership kita. Saya tak nak cerita melalut. Sebab kita tengah susah sekarang ni. Kita nak cari peluang. Kita nak cari peluang yang real. Yang mana barang dapur dapat, kesihatan dapat, income dapat. Okey, pada malam ini tuan-tuan dan puan, rasa-rasanya anda dapat sesuatu tak? Rasa-rasanya anda dapat sesuatu tak? Kalau anda dapat sesuatu, sebab saya tak nak buang masa. Pada malam ini tuan-tuan dan puan, siapa yang berminat untuk bersama dengan kami, kita bagi anda cashback. Kita bagi anda cashback RM50. Anda tak perlu bayar 199 sebagai yuran keahlian. Anda tidak perlu bayar 199. Anda cuma perlu keluarkan 149 sahaja. Screenshot. Ting. 15 minit daripada sekarang, siapa yang nak join, anda perlu bayar 149 saja. Anda dapat sistem Ebos Network, iaitu Ebos Smart dan Ebos Wellness. Anda rujuk kepada institusi anda bayar ke akaun Ebos Network bermula sekarang. Saya bagi masa anda 10 ke 15 minit untuk anda buat pembayaran. Okey, anda buat pembayaran. Saya ulang kembali, pada malam ini siapa yang ada kesungguhan, yang betul-betul serius nak jana income passive 200,000 dalam masa 6 bulan, bermodalkan 199, 15 minit daripada sekarang saya bagi. Jom, kita bagi cashback RM50. Tak perlu anda bayar 199. Dalam masa 10 ke 15 minit ini, anda transfer saja RM149 sahaja. Transfer ke akaun Ebos Network malam ini, sekarang juga dalam masa 10 ke 15 minit. Transfer sekarang RM149 sahaja. Ni saya offer 149 ni hanya dalam preview kita sahaja. 15 minit daripada sekarang. Siapa yang dah bayar 1999 tak layak sebab selepas preview. Dalam preview saja kita bagi malam ni 149. Itu sebabnya lepas ni tuan-tuan dan puan, ajak kawan-kawan anda datang preview. Mungkin mana tahu besok ada preview lagi ataupun hari Jumaat ada preview lagi, kita bagi RM50 ke? Commission introducer tetap sama. Okey? Kita bagi RM50 ke? Kita bagi 100 ke? Dalam preview kita bagi special. Siapa yang dah bayar 109 di luar preview, kami tidak boleh buat apa-apa sebab offer kami bagi kepada yang hadir preview saja. Itu sebabnya lepas ni tuan-puan, kita nak anda ajak ramai-ramai kawan-kawan anda hadir. Kita nak penuhkan kita punya sesi preview. Walaupun mereka contoh kata kita buat 149, commission tetap sama. Mereka misal kata akan datang, manalah tahu kan? Cik Ayu kita banyak income, dia bagi RM50 saja daripada 109. Kan? Anda yang introducer dapat juga keuntungan yang sama. Bagus tak bagus, power tak bagus. Power tak power. Inilah power, the powerful of online digital marketing. Online business ni lain macam. Dia akan ada benda-benda yang tak logik, benda-benda yang tiba-tiba je. Nampak Okey, alah dah bayar, modal kecil income besar. Alah dah bayar tu, rujuk introducer, share link Zoom. Okey. Tak ada yang bayar ke? Tak ada yang bayar Lagi 5 minit ni, lagi 7 minit. Lagi 8 minit. 149 saja. Selepas ini 199. Dalam 15 minit ni saja 149. Siapa yang berani commit, bayar 149 dalam masa 15 minit sahaja. Okey, sebab kita buat bisnes, kita nak serius. Kita bukan main-main. Kita buat bisnes, kita mesti ada komitmen, mesti ada modal. Mana ada bisnes tak ada modal? Tapi bisnes kita di Ebos Smart ini, bisnes online di Ebos Smart ini, di bawah Ebos Network ni, kita punya modal ciput, income ribut. Dan kita dah lahirkan ramai usahawan online yang berjaya kat sini. Bekas guru seperti Umi, bekas
bekas manager kilang seperti Bunda Zawariah. Banyak lagi. Saya malas nak sebut, nanti you all cakap saya ni berlagak pula kan. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Okey, bisnes kita ni bisnes yang mudah. Itu sebabnya saya tak heran lah kalau misal kata orang kata alah bisnes ni bisnes orang desperate. Lantak engkau lah. Orang desperate, orang buat engkau tak buat. Orang dapat income seminggu 1,000, engkau dapat seminggu 1,000 pun payah. Nampak tak? Ramai orang buat bisnes online, orang pelekeh kan, tapi kita buat je. Dapat je tuan-puan. Nampak tak? Saya dah bayar. Alhamdulillah. Tahniah Abang Yazid. Abang Yazid tahniah, nanti rujuk kepada introducer. Introducer Abang Yazid tu nanti minta butiran daripada Abang Yazid. InsyaAllah kita akan daftarkan dalam masa 24 jam. Okey? Tahniah Abang Yazid. Okey? Ada lagi masa 6 minit 6 minit saya bagi. Ada masa 6 minit. Introducer, kalau anda nak bayarkan dulu pun tak apa. 149 saja. Bantu orang bawa anda. Kreatif sikit. Nanti besok minta kat dia 149. 15 minit aja. Lagi 6 minit saya bagi. Lagi 6 minit guys. Lelong 149. Mana tahu daripada 149 ni anda akan dapat golden apa? Golden leader. Mr. Kenchun. Mr. Kenchun. Anda Mr. Mimivu kan? Anda Kak Mimi kan? Join lah 149 saja. Jual minyak urut kan banyak untung. Takkan 149 pun tak boleh nak join. Ini kali yang sistem sangat-sangat powerful. 5 orang you buat, 6 bulan you betul-betul buat, dapat 200,000 lebih. Kalau 12 orang dapat apa? Dapat 700,000. Nampak? Kita follow dekat sini. Sebab saya nak ajak anda buat duit. Okay, terima kasih Abang Yazid. Abang Yazid nanti hubungi introducer Abang Yazid. Ada lagi 5 minit. 10.35. Saya bagi masalah 10.35 sampai 10.35. 149 sahaja. Kepada introducer saya ingatkan lagi, kalau anda ada lebihan wang, anda bayarkan dulu untuk anda punya anak tim. Besok minta kat mereka balik. Mungkin tak sempat nak transfer malam ni. Tetapi introducer kalau ada, boleh transfer. Sebab saya tak nak lambat-lambat. Okay? Peluang hanya datang sekali saja tuan-puan. Dalam hidup ni, peluang datang sekali, tak datang 2 kali. Kalau peluang tu datang berkali-kali, dah ramai orang kaya-raya dah. Kadang-kadang peluang datang pada masa yang tepat, kadang-kadang masa yang tidak tepat. Tetapi bagi saya RM149 peluang datang pada masa yang tepat. Sebab apa RM149 kalau kita pinjam dengan orang pun, paling lewat pun kita boleh bayar 100 seminggu. Paling lewat pun. Takat 149. Bukannya 14,000. Bukan 1,900. RM149 je guys. Mungkin lepas ni anda tak nak RM149. Anda carilah RM199 pun sama juga. Nampak ya? Cuma di preview ini kita membagi penghargaan kepada introducer, penghargaan kepada usahawan baru yang datang. Kita bagi penghargaan, kita bagi cashback RM50. Diskaun RM50. Jomlah kita bersama. Jom kita bersama. Bonda boleh tak? Bonda dah ada. Boleh je, tak ada masalah. Kalau bonda nak tambah lagi, tambahlah bonda. Bonda boleh tambah je. Tak ada masalah. Boleh tambah. Okay? Kalau bonda nak tambah, bonda kena bayar dalam masa 9 minit ni. Sebab lepas ni sistem kita tak boleh adapt lagi 149. Dia tak boleh terima lagi dah. Sebab saya dah open sistem. Beritahu programmer malam ni siapa yang daftar 149 dalam masa 15 minit. Sekarang ni dah 10.30. Okey, 10.30. Saya bagi 5 minit lagi. Ini bukan 5 minit ni, 20 minit ni. Kalau ada 5 orang kawan anda, tolong advancekan 149 pun tak apa. Cukup dah 5 orang. Dapat income dah. Income kita setiap hari Isnin dan Selasa, setiap hari Khamis dan hujung bulan. Kita bagi 3 fasa. Seminggu 2 kali, Isnin, Selasa atau Selasa, hari Khamis dengan hujung bulan. Okey, jadi ini game plan kita. Kita menyediakan satu platform bisnes perintisan online dengan menggunakan bawah RM200, yang mana program kita mampu milik berpotensi pendapatan 80K ke 75K dan unlimited pun. Okey, menyediakan sistem pengurusan belanja hanggu, jadikan pendapatan sehari hidup kepada Malaysia. Memastikan pendapatan bulanan dijimatkan bila membuat redeem barang dapur dan Bosmart. Kalis inflasi platform bisnes yang mengikut trend terkini, hanya di rumah boleh buat duit. Bisnes model berkonsepkan digital e-commerce 100%, menyediakan platform real business yang mudah kemas dan bagi membantu golongan B40 berminat untuk berniaga. Okey. Jadi kenapa kita menyediakan satu pendapatan passive income tuan-puan? Orang tua ni iaitu apa? Warren Buffett ni orang yang ke-7, sekarang ni ke-4 terkaya di dunia. Dia kata apa? Jika anda tidak ada cara untuk menghasilkan income ketika sedang tidur, anda akan bekerja sampai mati. Siapa yang pernah rasa kerja sampai mati? Kadang-kadang orang buat loan 70 tahun pun masih bayar duit rumah kan.
Sebab tak ada passive income. Jadi dengan platform iBoss Smart ni bermodalkan hanya RM149 malam ni, anda akan dapat bina pencen awal. Kita akan bina pencen awal, kita akan bina pendapatan awal yang besar dan kita boleh duduk rumah, dapat bebas kewangan, bebas masa, boleh solat kat masjid setiap waktu. Kita boleh buat apa saja dengan family, happykan family, happykan isteri dan anak-anak dan sebagainya. Kita boleh bersedekah dan sebagainya. Tidak tergantung kepada orang lain. Okey? Itu saja perkongsian saya pada malam ini. Dapat sesuatu tak? Perkongsian saya pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua usahawan, leader-leader saya yang bersama-sama pada malam ini yang membawa rakan-rakan baru, sahabat-sahabat baru. Ramai hari ini 41 orang. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua. Saya bersyukur dapat kawan-kawan baru. Saya dapat share bisnes yang melibatkan iBoss Network ni dengan modal hanya bawah RM200. InsyaAllah kita doakan semoga apa yang kita usahakan ini, apa yang kita inginkan akan tercapai dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapat rezeki yang barakah. Alhamdulillah, insya-Allah hari besok kita ada sesi Q&A. Kepada yang dah join, apa-apa soalan anda boleh tanya, macam mana nak buat income RM60,000, RM70,000, RM10,000, macam mana dia punya proses perjalanan dia, macam mana nak susun orang semua, dari sudut networking atau membership di bawah anda, anak tim anda. Besok jangan lupa bersama-sama dengan saya sembang kopi tarik sembang kopi tarik malam besok. Tapi kopi tarik tu buatlah dekat rumah anda dia macam tu. Alright. Jadi saya seronok jumpa you all. Ampun dan maaf dipinta, selamat hari raya, maaf zahir batin. Yang kurang itu memang datang daripada diri saya sendiri. Okey. Yang lebih-lebih itu datang dari Allah Ta'ala. Terima kasih sekali lagi kepada yang baru, bersama-sama sahabat-sahabat baru saya, dan terima kasih kepada rakan-rakan lama saya, ibu-ibu ayah, kekanda, adinda, bonda dan apa? Dan kepada semua. Alright? Boleh tak? Okey. Siapa yang belum mendaftar lagi, 149 dah tamat, 199 je tinggal. Hubungi intuisi anda. Pastikan hari Jumaat malam kita ada lagi preview. Bawa ramai-ramai. Okey? Kalau seorang bawa 5, bawa 10, dah dapat 500 dah. Dalam masa 2 hari je. Besok pagi Khamis kan? Hari Jumaat ada preview lagi tau. Hari Jumaat ada preview lagi pukul 9 macam ni. Bawa orang ramai, bawa 5 orang. Bawa 10 orang. 10 orang dapat berapa? Banyak. 10 orang dapat berapa? Banyak. RM46. Lepas tu, anda dapat lagi RM50. Saya bagi sebelum 30 bulan. Bonus lagi. Bermakna seorang join, anda dapat RM49 campur RM50. Bermakna RM99 anda dapat. Kalau anda pandai yang join, okey, anda cuma suruh orang bawah anda bayar 100 je. RM100 dah free dah. RM50 siapa yang bawa orang, yang tajuk orang sebelum 30 bulan, saya bagi lagi extra masuk akaun anda. Hari Khamis depan, RM50 lagi. Ayo, hari Jumaat, pastikan bawa ramai-ramai. Boleh? Join malam ni, hari Jumaat, bawa ramai. RM199 je guys. Bukannya RM1,900. Bukannya RM20,000. Orang masuk emas tak tentu hala tu boleh pula RM20,000. Skin cepat kayu RM7,000-8,000. Masuk forex habis tergadak RM30,000, RM10,000 boleh pula. Apalah. Ini bisnes real. Dapat beras, dapat gula semua. Boleh makan satu family. Ni beli serum, beli itulah. Boleh bagi anak makan. Tak boleh. Gurau. Kan? Saya suka bergurau. Sebab apa bagi saya? Attitude untuk buat bisnes sungguh-sungguh ni penting. Itu sebabnya saya buat bisnes. Bila jumpa orang, saya cakap ni dengan penuh semangat. Sebab bagi saya, semangat juang jiwa berani, sekali genggam menjadikan bara. Perubahan sikap harus diuji kelak sampai ke puncak jaya. Saya nak, bila kita buat bisnes, kena sungguh-sungguh. Kena semangat. Walaupun modal RM199, walaupun modal RM100, walaupun modal RM149, kalau kita bersungguh, kita bersemangat, kita boleh jadi jutawan. Dalam masa 6 bulan, boleh dapat RM200,000. Nak tak nak? Kalau tak nak, tak payah follow. Kalau nak, jom follow. Sebab apa? Nak rasa, kena buat. Nak rasa, kena beli. Jangan cakap kedai nasi lemak dia sedap. Tapi kau cakap je kau tak beli, tak rasa. Mana kau nak tahu benda tu sedap ataupun tidak. Jadi akhirnya, Pak Ali pergi mancing ikan, terlupa bawa umpan. Yang baik jadikan tauladan, yang buruk jadikan sempadan. Jumpa anda di puncak kejayaan, jaya dunia, jaya akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the top.